Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari MRSM Bentong Pahang. Sebenarnya nama ahli kumpulan kami ialah Nurul Balqis Batrisha binti Aziz, Fariha Diana binti Rajman, Aisyah Damir Safia binti Syariman dan Nur Alia Syazwani binti Muhammad Nasaruddin. Projek inovasi kami bertajuk Waste to Energy, Innovate for a Greener Future. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan kira-kira 38,000 tan sisa pepejal pada setiap hari. Sebahagian besar daripadanya berakhir di tapak perpisahan, menyebabkan pencemaran dan pelepasan gas rumah hijau. Ini menjejaskan udara di Malaysia dan berlakunya perubahan iklim. Oleh itu, kami mencadangkan penyelesaian untuk mengurangkan masalah ini dengan mengubah sisa makanan menjadi sumber tenaga yang boleh diguna pakai. Projek kami mencadangkan satu sistem yang boleh menukarkan sisa makanan menjadi biogas. Pertama sekali, kami menggunakan bekas kedap udara untuk menyimpan segala jenis sisa makanan ataupun taik lembu. Seterusnya, kami akan memasukkan 3/4 air ke dalam bekas kedap udara. Selepas itu, kami menggunakan paip PVC yang akan disambungkan kepada belan. Belan itu digunakan untuk membuktikan bahawa terdapat gas metana hasil daripada campuran air, sisa makanan dan taik lembu. Seterusnya, kami memasang paip PVC daripada bekas kedap udara yang disambungkan kepada botol air mineral yang besar 1.5 liter. Botol ini digunakan untuk mengalirkan ke semua gas metana yang terkumpul. Bila gas metana sudah mencapai tahap 0.1 bar, suis tekanan akan digunakan untuk mengesan tahap gas metana tersebut dan menolaknya. Gas metana tersebut berikutnya akan melalui breadboard dan seterusnya resistor yang akan bertujuan untuk menghadkan pengaliran gas yang mengalir supaya dapat mengelakkan lampu LED daripada terbakar. Akhir sekali, lampu LED akan menyala kerana kehadiran gas metana. Mereka merupakan lakaran anda yang kami cadangkan. Bahan-bahannya kita boleh dapat daripada mesin DIY dan juga bukan daripada mesin DIY. Daripada mesin DIY, kita boleh dapatkan belan yang berharga RM90, paip PVC yang berharga RM40, botol mineral yang berharga RM20, selotip yang berharga RM2.30, bekas kedap udara yang berharga RM15.90 dan juga hot glue gun yang berharga RM19.90. Untuk barang yang bukan daripada mesin DIY, kita boleh dapatkan breadboard yang berharga RM3.50, Fraser switch yang berharga RM8, mini LED yang berharga RM70 dan juga resistor yang berharga RM1. So total bahan-bahan dia adalah RM57.75.